Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 1 ingin membentang konsep Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Di sini saya akan menceritakan tentang Al-Quran. Al-Quran ini merupakan satu kalam Allah yang mengandungi pelbagai mujizat. Al-Quran ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada bermulanya 17 Ramadan melalui perantaraan malaikat Jibril AS. Wahyu ini disampaikan secara berperingkat-ringkat dan menempuhi dua fasa, iaitu di Mekah dan di Madinah. Al-Quran pada asasnya adalah bacaan dan bukan tulisan. Turunnya Al-Quran ini, turunnya wahyu ini, periwayatan dan penyampaian dilakukan secara lisan dan hafazan, bukannya secara tulisan. Seterusnya ialah masuk mutawatir. Okey, mutawatir dari segi lughah iaitu bahasa yang berasal daripada kata Arab, iaitu tawatur, yang bermaksud berturut-turut dan bersambung tanpa putus. Maknanya sesuatu yang disampaikan atau berlaku secara berterusan oleh orang ramai. Maksudnya mutawatir dari segi syarak pula ialah riwayat yang disampaikan oleh sejumlah perawi yang ramai pada setiap peringkat, sehingga mustahil mereka semua bersepakat untuk berdusta. Maksudnya apa yang disampaikan mestilah benar dan tidak berdusta. Jenis mutawatir. Mutawatir ni dia ada dua jenis. Yang pertama mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi ni dia bermaksud riwayat yang dilafaznya ataupun ayatnya sama dan diulang secara tepat oleh orang ramai, oleh perawi pada setiap peringkat sanad. Lepas tu mustahil berlakunya pemalsuan kerana terlalu beramai perawi. Contohnya macam sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih 70 orang sahabat dan lafaznya hampir sama, dan mustahil sekiranya hadis ini adalah palsu kerana hampir 70 sahabat melafazkannya. Yang kedua pula ialah mutawatir ma'nawi, yang bermaksud riwayat yang mempunyai makna yang sama tetapi lafaznya berbeza-beza antara perawi. Hadis yang mengenai angkatan ketika berdoa, ada sahabat yang mengatakan Nabi mengangkat doa dengan tangannya tinggi. Ada yang mengatakan Nabi menadah tangan, dan ada juga sahabat yang mengatakan Nabi mengangkat kedua-dua tangan. Maksudnya kat sini, walaupun ayatnya berbeza-beza tapi maksudnya sama. Berbeza dengan mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi ni dia lebih kurang macam apa yang dia sampaikan, ayat dia sama berbanding dengan mutawatir manawi. Manawi ni dia macam kita cakap tapi benda tu dia betul-betul jadi, tapi berbeza ayat tapi makna yang sama. Macam tu lah. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW berlaku pada 17 Ramadan tahun 610 Masihi di Gua Hira. Dari saat itulah perjalanan Al-Quran sebagai petunjuk kepada seluruh manusia bermula. Menariknya, Al-Quran tidak turun sekaligus. Ia diturun sedikit demi sedikit melalui malaikat Jibril. Jibril menyampaikan wahyu dengan beberapa cara. Antaranya, memasukkan terus ke dalam hati Nabi. Muncul dalam bentuk manusia dan kadang-kadang bunyinya seperti lonceng. Penurunan secara berperingkat ini sebenarnya ada hikmahnya. Ia memudahkan Nabi menghafaz, memberi masa untuk masyarakat memahami ajaran Islam dan menguatkan semangat Nabi dalam menghadapi cabaran dakwah. Allah sendiri menjamin bahawa Al-Quran akan sentiasa terpelihara daripada sebarang perubahan seperti yang disebut dalam surah Al-Hajj ayat 9. Selepas wahyu dicatat dan dihafaz oleh para sahabat, usaha pemeliharaan terus dilakukan dengan sangat teliti. Pada zaman Abu Bakar, Mashaf dikumpul kerana ramai penghafaz syahid dalam peperangan. Kemudian pada zaman Uthman, Mashaf diseragamkan untuk memastikan bacaan umat Islam tetap sama di seluruh wilayah. Hingga hari ini, Al-Quran dijaga melalui Mashaf rasmi, pengesahan ulama, teknologi digital dan pembacaan Al-Quran di seluruh dunia. Sebab itu Al-Quran yang kita baca sekarang adalah sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau satu ayat." Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menyampaikan ajaran Al-Quran sangat tepat. Para sahabat mengambil tanggungjawab ini dengan serius melalui hafalan, penulisan dan pengajaran yang berterusan.
Satu lagi, bukti kuat ialah riwayat mutawatir. Mutawatir bermaksud sesuatu maklumat disampaikan oleh terlalu ramai perawi dalam setiap generasi sehingga tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong. Dengan penyebaran yang begitu luas, apa-apa perubahan dalam bacaan atau tulisan akan terus dikesan dan dibetul. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pandangan mufti. Tradisi periwayatan Al-Quran melalui hafazan dengan sanad mutawatir sejak zaman Nabi Muhammad SAW terbukti menjadi faktor utama dalam memastikan keaslian Al-Quran terpelihara daripada generasi ke generasi. Menurut pejabat mufti wilayah persekutuan, kaedah ini menjamin ketetapan lafaz dan makna Al-Quran. Dr. Mun'im Siri menegaskan bahawa Al-Quran pada asalnya disampaikan secara lisan, manakala tulisannya hanya digunakan sebagai sokongan seperti pada tulisan atau kulit haiwan. Dan tradisi hafazan inilah yang diwarisi secara mutawatir. Beliau juga menegaskan bahawa ulama terdahulu seperti Imam Al-Tabari menunjukkan disiplin ilmiah yang tinggi dalam menulis tafsir Jami' Al-Bayan. Pada peringkat awal Islam, para sahabat mencatat ayat Al-Quran untuk kegunaan peribadi, tetapi catatan tersebut kadang bercampur dengan komentar mereka sendiri. Untuk menjaga ketetapan teks, Sayyidina Abu Bakar menubuhkan pasukan khas bagi mengumpul dan menyemak semua catatan sehingga terbentuk satu himpunan suhu yang disimpan oleh Abu Bakar, Umar dan seterusnya Hafsah. Kemudian pada zaman Khalifah Utsman, perbezaan bacaan di antara wilayah mendorong beliau menyatukan mushaf dan menyeragamkan bacaan berdasarkan qiraat mutawatir sebelum diedarkan secara rasmi ke seluruh wilayah Islam. Dr. Mun'im Siri menegaskan bahawa orientalis seperti Wansbrough keliru apabila menilai Al-Quran hanya sebagai teks lalu membandingkannya dengan Bible dan menganggapnya sebagai produk sejarah abad ke-7 hingga ke-8. Pandangan serupa juga muncul daripada sebahagian sarjana Muslim yang mencadangkan edisi kritis Al-Quran berdasarkan manuskrip lama. Menurut Mufti Negeri Perlis pula, Al-Quran mesti difahami sebagai wahyu yang disampaikan secara mutawatir dengan lafaz Arab asli dan terjemahannya mewakili maknanya. Mencetak terjemahan tanpa teks Arab boleh menimbulkan kekeliruan seolah-olah terjemah itu sendiri adalah Al-Quran. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang persamaan teknik bacaan dan hafazan walaupun berbeza negara. Yang pertama ialah penggunaan masyaf Ram Utsmani. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, berlaku perbezaan bacaan Al-Quran kerana perbezaan daripada dialek dan tulisan. Bagi mengelakkan perselisihan, beliau telah menubuhkan satu jawatankuasa yang diketuai oleh Zaid bin Thabit untuk menyalin semula Al-Quran berdasarkan manuskrip yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Salinan ini akan ditulis menggunakan kaedah Ram Utsmani, kemudian dihantar ke wilayah seperti Mekah, Kufah, Basrah dan Syam. Ram Utsmani ini mempunyai beberapa ciri khas, antaranya ialah yang pertama had, iaitu pengukuran huruf, contohnya Ar-Rahman ditulis tanpa huruf alif selepas huruf ra. Yang kedua adalah ziyadah, iaitu penambahan huruf, contohnya ma'an ditambah huruf alif menjadi ma'an, bertujuan untuk menjelaskan sebutan ejaan. Yang ketiga ialah bad, iaitu penukaran huruf, contohnya asirat ditulis asirat, iaitu menukarkan huruf sad kepada sin kerana sebutannya sama dan tak mengubah makna. Yang keempat ialah wasal, iaitu penggabungan perkataan, contohnya ma'anzala menjadi ma'anzala, penggabungan dua perkataan menjadi satu. Yang terakhir adalah ihtisar, iaitu perbezaan ejaan, contohnya kitab kadang-kala ditulis kitab tanpa huruf alif selepas huruf ta. Semua perbezaan ini hanya melibatkan penulisan tanpa mengubah makna yang sebenar. Yang kedua ialah kaedah talaqi sanad dan talaqi musyafahah. Talaqi ini merupakan pembelajaran Al-Quran secara bersemuka dengan guru seperti yang diamalkan oleh Nabi SAW bersama Jibril AS dan diteruskan kepada para sahabat. Terdapat dua bentuk, iaitu talaqi sanad dan talaqi musyafahah. Yang pertama adalah talaqi sanad. Talaqi sanad ini merupakan pembelajaran yang disertakan dengan rantaian guru hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sanad ni dia memastikan bacaan, tajwid dan pengajaran adalah asli, sahih dan tidak terputus. Manakala talaqi musyafahah pula pembelajaran secara langsung antara guru dan murid. Guru akan memperdengarkan bacaannya, manakala pelajar akan mengulang bacaan tersebut dan guru membetulkan sebutan, makhraj serta tajwid beliau. Yang terakhir adalah musabarah dan tilawah antarabangsa. Okey,
Pertandingan tilawah peringkat antarabangsa ini akan menyatukan kaedah bacaan Al-Quran di seluruh dunia. Okey, qari dan qari'ah dari pelbagai negara ini akan membaca berdasarkan tajwid dan qiraat yang sama tanpa membawa loghat masing-masing. Pertandingan ini dia berfungsi sebagai platform penjelasan bacaan Al-Quran global dan medium penyebaran bacaan yang tepat di seluruh dunia. Walaupun umat Islam ni berbeza bangsa dan bahasa, bacaan Al-Quran kekal seragam, global dan berpandukan tradisi Nabi Muhammad SAW. Pergi kepada pandangan orang tentang ilmu qiraat. Kalau kita tahu, ilmu qiraat ni sangat penting dalam masyarakat. Kalau kita tengok daripada sudut kepentingan, qiraat ni membantu kita membaca Al-Quran dengan betul serta memelihara waris bacaan yang berasal daripada Nabi Muhammad SAW. Kita tengok pada sudut tafsir pula, qiraat dia menjelaskan maksud dan ayat yang lebih jelas dan mendidik masyarakat agar tidak cepat menilai bacaan orang lain kerana setiap bacaan tu ada sahih dia dan ada sandarannya. Kita tengok pada ilmu qiraat daripada segi kesan rohani. Kesan rohani ni dia menguatkan keyakinan kita ketika membaca Al-Quran, meningkatkan disiplin dan membantu kita untuk lebih menghayati ayat tersebut. Okey, secara keseluruhannya ilmu qiraat ni bukan sekadar teknik bacaan sahaja, tetapi satu warisan penting yang menyatukan kefahaman, adab dan penghayatan dalam membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Al-Quran mutawatir terpelihara melalui periwayatan ramai. Dengan lafaz Arabnya disampaikan melalui hafazan dan sanad sahih. Manakala penulisan mushaf hanya mengikuti bacaan yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW. Kepelbagaian qiraat semuanya sah dan datang daripada Rasulullah SAW dan terjemah maknanya tidak boleh menggantikan teks asal kerana kemukjizatan terdapat pada lafaz serta maknanya. Kekeliruan orientalis timbul kerana menganggap variasi bacaan berpunca daripada mushaf awal yang tidak tertanda, sedangkan dalam tradisi Islam, bacaan Al-Quran berasaskan hafazan bersanad bukan tulisan. Prinsip al-rasmu tabi'un li al-riwayah menegaskan bahawa tulisan tunduk kepada riwayat bacaan sekaligus mengekalkan kesahihan dan ketetapan penyampaian Al-Quran. Umat Islam perlu memahami konsep mutawatir dan ilmu yang benar, merujuk kepada ulama' bertauliah serta membezakan antara mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Hanya riwayat yang benar-benar mutawatir boleh dijadikan dalil kukuh dalam akidah, ibadah dan muamalat bagi mengelakkan kekeliruan dan salah guna dalam amalan agama.